Kenapa kita tukar ringgit Malaysia kepada aset emas jika ringgit Malaysia kita tu tak digunakan dalam jangka masa panjang? Bahasa mudah untuk faham tentang konsep jutawan dalam emas dan wang kertas. Harga emas pada tahun 2000 ialah RM35 segram. Harga emas pada tahun 2020 ialah RM300 segram. Pada tahun 2000, wang RM1 boleh membeli sebanyak 28,571.4286 gram 28,6 kilogram emas. Pada tahun 2020, wang RM1 hanya boleh membeli sebanyak 3,333.333 gram 3,3 kilogram emas. Ini bermaksud RM1 tersebut tidak mampu lagi mengekalkan kuasa belinya terhadap emas kerana nilainya telah susut, walaupun angkanya tidak berubah. Buka minda untuk mula faham perbezaan nombor dan nilai dapat sesuatu.